Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Mira Fifah, orang panggil saya Effie. So, saya sekarang student dekat UIA, saya ambil course Economics. So, saya ada buat service tutor untuk ekonomi SPM daripada saya habis SPM dulu. Saya SPM 2022. Untuk ekonomi, saya dapat A+. So, service tutor saya sejam RM30. Note saya akan bagi dan consultation anytime. So, saya buat video ni dengan harapan untuk memudahkan junior saya dan student saya untuk buat revision ekonomi. So, semua knowledge yang saya nak share ni semuanya saya dapat daripada cikgu saya dulu yang ajar saya time SPM dulu, Cikgu Siti Mazlina. So, kalau ada apa-apa yang saya tersalah ajar, tersalah cakap, tersalah ajar, ataupun ada apa-apa korang nak tanya, korang boleh tanya dekat komen, okay? So, jom kita sambung buat trial Perak. Ni untuk part 2. Soalan 11 sampai 20. Okay. So, soalan kata, pilih pernyataan yang betul tentang penentu keanjalan harga permintaan. Okay. So, penentu keanjalan ni, penentu keanjalan untuk bahagian permintaan. Korang refer page 94, buku teks form 4. So, ada banyak. Apa yang maksudnya dekat page 94 ni kan, dia nak ajar penentu keanjalan tu maksudnya apa yang menyebabkan kita tahu barang tu anjal ke tak. Okay, tapi dari side permintaan. Maksudnya untuk isi rumah beli kan, macam ni isi rumah nak tahu barang tu anjal ke tak. Apa yang menyebabkan isi rumah tahu barang tu anjal ke tak sebelum beli ialah penentu keanjalan dia. So, penentu keanjalan ni, apa yang menentukan barang tu anjal ke tak ni, ada tujuh. Okay, yang pertama, apa yang menentukan, macam nak tahu benda tu anjal ke tak, yang pertama ialah jenis barangan. So, jenis barangan ni, kalau anjal, barang mewah. Apa contohnya? Emas. Kalau tak anjal, barang pertanian. Okay, barang pertanian atau barang keperluan lah, barang keperluan. Apa contohnya? Beras. Okay, so tu yang pertama, menentukan barang tu anjal ke tak. Yang kedua, macam nak tahu barang tu anjal ke tak, tengok jangka masa panjang ke pendek. Jangka masa. So, kalau anjal, dia dalam jangka masa panjang. Okay, so jangka masa ni korang akan lebih faham kalau baca daripada bab 4 lah. So, bab 4 form 4 kan ada ajar kan jangka masa panjang, jangka masa pendek. So, yang ketiga, bilangan barang pengganti. Ada banyak tak barang pengganti? So, kalau anjal, barang pengganti ada banyak. Ada banyak benda yang boleh menggantikan barang tu. Tapi kalau tak anjal, barang pengganti dia sikit. Okay, yang keempat, nisbah perbelanjaan dengan pendapatan. Apa maksudnya? Maksudnya, barang yang kita beli tu, dia ambil portion yang besar ataupun portion yang kecil daripada gaji kita. Okay, contohnya kan, kalau barang anjal kan, katalah kita ambil contoh iPhone. Okay, iPhone barang anjal, barang mewah. So, contoh iPhone harga katalah 5K. So, katalah gaji kita 10K. Okay, beli iPhone 5K. So, iPhone ialah 50% daripada gaji kita. Okay, katalah gaji 10K, nak beli iPhone 5K. So, 5K ialah beli iPhone. Gaji full kita 10K. So, iPhone ambil 50% daripada gaji kita. Okay, manakala, contoh kalau barang tak anjal, contohlah kita ambil contoh beras. Okay, katalah beras harga RM50. Okay, gaji kita 10K, beras harga RM50. Kita ambil contoh gaji 5K lah. Gaji 5K, beras ambil RM50. So, dia just ambil 1% daripada gaji kita. Okay, so nak cakapnya, nisbah perbelanjaan dengan pendapatan ni, okay, kalau barang tu anjal, kan barang mewah kan. Barang mewah, dia ambil bahagian yang banyak daripada gaji kita.
Untuk beli iPhone, it requires us untuk habiskan half daripada gaji hanya untuk bayar barang anjal, hanya untuk beli iPhone. Tapi kalau beli barang tak anjal kan barang keperluan. Contohnya beras. So beras hanya ambil 1% je daripada total gaji kita. Okay. So itulah nisbah perbelanjaan dengan pendapatan. Okay, yang kelima, apa yang nak menentukan barang tu anjal ke tak ialah yang kelima ialah bilangan kegunaan. Maksudnya function barang tu banyak ke sikit. So kalau anjal, function dia banyak. Anjal ada banyak function. Tapi kalau tak anjal, sikit je function dia. Okay, kenapa kita cakap macam ni? Sikit. Okay, kalau anjal banyak function, contohnya kan, dengan adanya tablet, okay, tablet ialah barang anjal, barang mewah. Tablet boleh guna untuk Google Meet, tablet boleh guna untuk buat kerja, boleh guna untuk Excel, boleh guna untuk communicate. Tapi kalau tak anjal, function dia sikit. Apa contohnya? Beras hanya digunakan untuk makan. Beras tak boleh simpan jadi investment ke, beras tak boleh, beras ada expired date, so tak boleh simpan lama sangat. So maksudnya beras semata-mata untuk makan. For the sake of kenyang, itulah function beras. Tapi kalau tablet, dia ada banyak lagi fungsi lain. Untuk belajar, untuk kerja, boleh communicate, boleh buat business, boleh buat duit daripada tablet. Okay. So, itulah maksud dia, kegunaan. Okay. Apa yang menentukan barang tu anjal ke tak? Ekonomi kata, faktor kelima kita tengok kegunaan dia. Kalau barang anjal ada banyak kegunaan. Kalau barang tak anjal, okay, maksudnya barang keperluan, contoh beras sikit je function dia. Just untuk makan, untuk kenyang. Okay, so sambung yang keenam, apa penentu yang menyebabkan barang tu anjal ke tak ialah ketagihan. Okay, so ketagih ke tak. So kalau anjal, kita tak ketagih. Tak. Tapi kalau tak anjal, terbalik Kalau tahap ketagihan yang tinggi, misalnya rokok dan kopi, pengguna tetap membelinya walaupun pada harga yang tinggi. Oleh itu, permintaannya adalah tak anjal. Tahap ketagihan tinggi, anjal tak. Tapi kalau tak anjal, ketagih. Okay, kalau anjal, ketagih. Okay. Ketagihan, kalau tak anjal, ketagihan tinggi. Okay. Kalau anjal, ketagihan rendah. Okay. So, ni apa maksud dia? Okay. So, term dia ialah habitual product. Dalam English, kita belajar habitual product. So, habitual product ni ialah produk yang ketagih lah habit. Okay. Contohnya rokok. So, habitual product contohnya rokok. So, rokok ni ialah barang yang rokok tak anjal. Sebab tu lah diketagih. Okay, tak apa. So, contoh dia macam ni. Okay, kalau anjal, ketagihan dia rendah. Contoh barang anjal ialah apa? Contoh barang anjal ialah, katalah kita ambil contoh, contoh kereta lah, kereta. Okay. So, kereta kan mahal kan? 100k, 150k. So, untuk kereta, kita tak ketagih untuk beli kereta. Kenapa? Sebab kereta mahal. So, tak adalah orang akan ketagih beli kereta setiap hari. Okay, tak logik lah. Walaupun orang kaya, maybe orang kaya beli kereta selang 3-4 tahun macam tu. So, ketagih kalau dekat barang anjal ni, dia kurang. Okay, contoh barang anjal ialah kereta. Takkanlah ada orang ketagih beli kereta setiap hari. Okay, tak logik. Tapi, kalau barang tak anjal, contohnya apa? Contoh barang tak anjal, katalah kopi. Okay, kopi. So, ada orang memang ketagih kopi. Okay, sebab tak tahulah kan. Tapi, kalau barang tak anjal, contohnya kopi ataupun apa, macam makanan, minuman, benda-benda yang murah. Barang tak anjal kan barang keperluan kan, benda-benda yang murah. So, katalah kita ambil kopi. So, ada orang memang addicted minum kopi. Memang hari-hari dia kena minum kopi. Okay, so cerita pasal ketagihan ni, kalau barang tu anjal, okay, anjal contohnya kereta, barang yang mahal, tak ada orang addicted nak beli kereta.
Sebab kereta mahal. So orang kaya sekalipun takkan ketagih beli kereta hari-hari. Tapi kalau tak anjal, okay, tak anjal maksudnya barang keperluan. So barang keperluan, okay, barang-barang yang murah lah, makanan, minuman, contohnya kopi. Okay. So kalau barang tak anjal ni, ketagihan dia tinggi. Maksudnya ada je orang addicted dekat kopi, setiap hari kena minum banyak kali. Okay, so pasal ketagihan ni, anjal barang tu mahal kan. So tak ada orang ketagih nak beli barang mahal hari-hari. Tapi kalau tak anjal kan barang dia murah kan. Contohnya kopi ke, tea ke. So ada je orang yang ketagih nak minum kopi hari-hari. Okay. So nombor 7. Ya ibu. So yang ketujuh, apa penentu keanjalan harga barang ialah ketahanan barang. So kita nak tahu barang tu tahan lama ke tak. So kalau anjal, barang tu tahan lama. Anjal tahan tinggi. Kalau tak anjal, tak tahan. Okay, apa maksudnya? Tahan ni refer kepada expired date lah. Expired date. Ataupun consumption dia boleh selama mana. Okay, kalau anjal, apa contoh anjal? Anjal kan barang mewah kan. Anjal ialah barang mewah. So barang mewah katalah kita ambil contoh tablet. Okay, so tablet boleh pakai up to minimum orang pakai 2 tahun lah kot. 2 tahun kan. Ada orang boleh pakai sampai 4 tahun sampai 5 tahun. Okay, ikutlah penggunaan. Okay, so kalau barang mewah, contohnya tablet, kita boleh pakai lama. Okay, bertahun-tahun boleh pakai. Tapi kalau barang tak anjal contohnya barang apa? Barang keperluan, barang pertanian kan. Katalah contohnya beras. So beras, dia ada expired date. So expired date dia mesti cepat je. Maksudnya kurang daripada setahun, mesti dah tak boleh guna. Okay. So itulah maksudnya tahan lama ke tak. Ketahanan barang tu refer kepada boleh guna selama mana. And then expired date dia lama ke tak. Okay. So kalau anjal macam kereta, tablet, iPhone kan boleh pakai lama. Boleh pakai bertahun-tahun. So ketahanan barang untuk anjal tinggi. Okay. So itulah 7 penentu keanjalan harga permintaan. Refer page 94. Okay. 94 dan 95. Okay, so berbalik pada soalan. Apa yang menentukan keanjalan harga permintaan anjal? Mestilah ketahanan barang dan bilangan barang pengganti. Bilangan barang pengganti tadi tak explain Bilangan barang pengganti, beras. Okay, so bilangan, tak cakap yang tadi. Okay, recap balik. Bilangan barang pengganti. Kalau anjal ada banyak barang pengganti. Okay. Contoh kan, kalau tak ada phone ialah barang anjal. So kalau tak ada phone, kita boleh guna tablet. Kalau tak ada tablet, kita boleh guna laptop. Kalau tak ada laptop, kita boleh guna PC. Kalau tak ada PC, boleh guna smartwatch. So ada banyak lagi barang lain yang kita boleh guna in case kita tak ada phone. Okay. Tapi kalau tak anjal, contohlah tak anjal ialah beras. So kalau tak ada beras, kita nak apa yang boleh ganti beras? Tak ada kan. Yang okay lah, maybe lah roti boleh sama kenyang. Tapi kiranya tak sama betul-betul dia punya function dia tu. Okay, so kalau anjal, dia ada banyak barang pengganti. Kalau tak ada phone, boleh guna tablet. Kalau tak ada tablet, boleh guna laptop. Kalau tak ada laptop, guna PC. Tak ada PC, guna smartwatch. Tapi kalau tak anjal, kalau tak ada beras, then tak ada pengganti. Kalau tak ada roti, then tak ada pengganti. Okay. So, kalau cerita rasa dengan pendapatan ni penentu permintaan. Apa yang menentukan permintaan banyak ke tak? Faktor bukan harga ialah cerita rasa dan pendapatan. Nombor 12, pengeluar perlu meningkatkan harga barang untuk memaksimumkan hasil kalau barang tersebut. Okay. So, konsep ni, okay, ni dalam anjal dengan tak anjal lah. Kalau anjal, contohnya barang mewah kan. Anjal ialah barang mewah. Okay, katalah contohnya emas. Okay. Kalau tak anjal, barang keperluan. Contoh barang keperluan ialah beras. Okay. So, contohnya anjal ni kan, emas. So, emas ni
lagi satu kena fikir responsif ke tak. Anjal responsif, tak anjal tak responsif. Okay. So, anjal ni ialah barang mewah. Okay, barang mewah ialah emas. Okay. So, emas ni, bila harga emas turun, okay, kan emas kan barang anjal. So, semua orang responsif. So, bila semua orang responsif, bila emas murah, permintaan untuk emas terus naik. Okay. So, kalau barang tu anjal, okay, untuk firma tu dapatkan katalah yang jual emas ialah Habib kan. Okay, so untuk Habib dapatkan untung yang banyak, okay, kalau Habib nak maksimumkan sale dia, nak maksimumkan jualan dan untung dia, apa Habib kena buat? Habib kena turunkan harga emas. Sebab bila turunkan harga emas kan barang anjal. So, orang responsif. Kalau turun harga sikit pun terus permintaan untuk emas naik. Okay. Tapi kalau barang tak anjal, katalah kita ambil contoh beras kan. Okay, beras kan barang keperluan. Okay, katalah beras naik harga. So, harga beras jadi mahal. Bila harga beras jadi mahal, beras kan barang tak anjal. So, bila tak anjal, tak responsif. So, bila tak responsif, orang tak kisah pun. Oh, beras mahal sekarang. Okay. Oh, beras murah ke sekarang? Okay. Orang tak kisah. Kenapa? Sebab beras ialah barang keperluan. Murah ke, mahal ke, orang still kena beli kan. So, bila harga beras mahal, orang tak responsif. Orang tak kisah. So, orang still akan beli beras. Permintaan untuk beras, dia akan turun tapi sikit. Okay, orang, maybe lah ada orang kurangkan daripada biasa beli 2 kampit, orang beli 1 je. Okay, mungkin. Tapi, walaupun beras naik harga, orang still ada permintaan untuk beras. Kenapa? Sebab beras ialah barang keperluan. So, by hook or by crook, kita memang kena beli beras juga. Okay. So, konsep dia, kalau anjal, macam mana firma tu nak untung, dia kena jual murah. Kalau tak anjal, macam mana firma tu nak untung, dia kena jual mahal. Okay, so macam mana firma yang jual beras nak untung? Dia jual lah beras mahal. Sebab dia tahu kalau beras ni mahal pun, orang beli. Kenapa mahal pun orang beli? Sebab beras kan barang keperluan. So, mahal pun orang beli. So, firma yang jual beras, dia kena jual beras pada harga yang tinggi. Barulah untung dia banyak. Sebab orang tak kisah. Mahal pun orang akan terpaksa beli. Okay. So, konsep dia, tu basic konsep dia kan. Lepas tu, kita kena tengok penentu keanjalan. Tidak punya barang pengganti. Okay. Ni yang tadi. Ni sambunglah penentu keanjalan harga permintaan tadi. So, kan dia kata pengeluar perlu meningkatkan harga barang untuk memaksimumkan jumlah hasil. Okay, maksudnya naikkan harga. So, apa yang kena naikkan harga? Okay, kalau ringkasannya macam ni. Kalau anjal, harga turun, hasil banyak. Kalau anjal, harga turun, hasil banyak. Okay, contohnya emas. Emas kalau murah, hasil yang firma jual emas tu banyak. Kalau tak anjal, apa contoh tak anjal? Contohnya ialah beras. Okay. So, kalau barang tak anjal, contohnya beras. Kalau harga mahal, baru hasil banyak. Okay. So, ringkasan dia ialah anjal, harga murah, baru hasil banyak. Kalau tak anjal, harga mahal, baru hasil banyak. So, jom kita tengok sifat dia. Okay, A dikata darjah ketagihan adalah rendah. So, kalau ketagihan rendah, maksudnya anjal lah. Okay, salah. Kita nak tengok yang harga naik, hasil naik. So, bila harga naik, hasil pun naik, yang bawah ni, yang tak anjal. Okay, so kita kena cari yang tak anjal. Kalau ketagihan rendah, contohnya kereta, kita tak ketagih, so anjal. B, tidak mempunyai banyak barang pengganti. Betul lah. Beras, gula, garam kan tak ada barang pengganti. Okay. C, nisbah pendapatan adalah besar. Okay, so ni konsep macam iPhone tadi kat soalan 11. So, konsep iPhone ialah, katalah iPhone ialah 5K. Okay, gaji 10K. So, iPhone requires 50% daripada gaji kita. 50% daripada gaji kita habis kalau kita nak beli iPhone.
Tak payah cakap pasal installment lah. Okay, cakap pasal harga barang tu. Okay, so katalah kalau gaji 10k, kita nak beli iPhone, harga dia 5k. So 50% daripada gaji habis dekat situ. So nisbah pendapatan dengan perbelanjaan yang besar, maksudnya iPhone akan ambil big portion of our income. Okay, so tu ialah anjal, barang-barang mewah. Jenis barang-barang mewah. So barang mewah, anjal. Salah. Okay, konsep dia korang ingat je. Kalau anjal, murah, hasil banyak. Okay, contohnya emas. Kalau Habib dan Pokong turunkan harga emas, so hasil untuk Habib dan Pokong banyak. Walau bagaimanapun, untuk tak anjal pula, okay, contohnya beras. So kalau beras mahal, okay, beras kan barang keperluan. So kalau dia jual mahal, hasil dia banyak lah. Sebab walaupun dia mahal, orang terpaksa beli. Okay, so anjal kalau nak hasil banyak, barang mewah kalau nak hasil banyak, kena jual murah. Kalau barang keperluan, okay, nak hasil banyak, kena jual mahal. Next, nombor 13. Apa yang berkait dengan keanjalan harga penawaran tak anjal? Okay, so ni cakap pasal penawaran tak anjal. Okay, so dia sama je. Dia lebih kurang je permintaan ke penawaran ke, konsep dia sama. Okay, anjal, dia punya keanjalan, E tu stand kepada elasticity. Elasticity tu keanjalan lah dalam bahasa English. So anjal lebih daripada 1, tak anjal kurang daripada 1. Anjal sangat responsif, respon tinggi. Kalau tak anjal, tak responsif. Okay, tak responsif, respon rendah. Okay, anjal barang, ni penawaran kan. So anjal barang perkilangan lah. Barang perkilangan tu macam alatan rumah. Contoh macam kipas, lampu, washing machine, rice cooker. Kalau tak anjal, barang pertanian. Apa tu? Apa-apa yang perlukan penanaman dan pertanian, contohnya buah, sayur. Okay, and then apa lagi kena tahu? Kalau anjal, keluk dia landai. Tak anjal, keluk dia curam. Okay, and then anjal peratus perubahan kuantiti lagi besar daripada peratus perubahan harga. Maksudnya harga affect sikit je, tapi kuantiti akan affect banyak. Kenapa? Sebab dia punya sifat responsif. Kalau tak anjal, okay, tak anjal buah sayur, perubahan harga banyak, tapi perubahan kuantiti sikit je. Alright, so dia nak minta yang tak anjal. Okay, kita fokus yang tak anjal lah. Okay, fokus yang tak anjal. Keluk adalah curam. Yes, betul. Kurang daripada 1. Yes, betul. So 1 dan 2 betul. Okay, kalau responsif kan anjal. And then ni kuantiti lebih besar. Ni kalau kuantiti lebih besar pun anjal. Ni kena ingat je sebenarnya. So pasal penentu dia. Bukan penentu. Yang tadi tu sifat. Apa beza anjal tak anjal. Alright, so dah masuk bab 3. So untuk set ni dia, okay, so dah masuk bab 3. Perkhidmatan bank. Okay, so biasanya kan keluar 3 benda je dalam perkhidmatan bank ni. Biasanya keluar dia ni, perintah sedia ada biasa keluar, pindahan kredit biasa keluar, lagi satu apa, bil, debit langsung. So debit langsung, bid ni saya selalu ingat sebagai bil. Bid ialah bil. And then pindahan kredit tu maksudnya gaji staff. Perintah sedia ada tu ialah anything yang installment. Okay, bayar untuk monthly installment kereta, rumah. Okay, so konsep dia selalu masuk 3 ni je. Selalunya memang masuk 3 ni je. Debit langsung, debit kan bid kan, debit bill, bid bill. Okay, so untuk apa-apa jenis bil lah, utility lah. Okay, pindahan kredit untuk bayar gaji staff. Perintah sedia ada kita dah bagi arahan awal-awal. So untuk installment, so katalah setiap bulan bayar, tolak duit kita untuk bayar insurans ke, untuk bayar kereta ke. Okay, so nombor 14, Cik Intan buka akaun semasa kat sebuah bank. Dia beli insurans
250 sebulan. Dia mengarahkan pihak bank membuat bayaran tersebut bagi dirinya pada setiap 3 hari bulan. Maksudnya dia dah suruh dah. Okay, dia dah arahkan. Kan arahkan. Arahan. So, arah tu perintah lah. Okay, so perintah sedia ada. Korang ingat je, biasanya perkhidmatan bank memang keluar 3 je. Okay, memang ada 3. Biasa sangat lah, biasa sangat. Mengikut pengalaman saya, belajar daripada SPM dulu untuk paper ni. Dan saya ajar pula juniors dan student-student saya. Berdasarkan pengalaman saya, memang dia akan keluar 3 ni je lah. Okay, perintah sedia ada. Okay. So, 3 ni memang famous. Okay, debit langsung tu apa? Debit kan? So, ingat je untuk bayar bil utility. Okay, and then pindahan kredit untuk gaji staff. Perintah sedia ada untuk installment. Okay, please ingat 3 ni. Debit langsung, bit untuk bil. Pindahan kredit ialah gaji. Perintah sedia ada ialah installment. Okay, 15. Apakah aktiviti ekonomi yang tergolong dalam sektor kedua? So, sektor ada 3 kan? So, saya selalu ingat macam ni. Sektor 1 ialah bahan mentah, pertanian, penternakan, pengkuarian, anything lah. Anything yang daripada natural resources. Pengkuarian, penternakan ikan. Okey, yang kedua ialah sektor kedua ni kalau ada perkataan pembinaan atau pembuatan. Okey, sektor ketiga selalu fikir orang yang kerja dalam aircon. So, siapa yang kerja dalam aircon ialah dia bagi servis, perkhidmatan. So, servis tu contohnya orang kerja insurans ke, orang kerja hotel ke, orang kerja lecturer, orang kerja cikgu, accountant, apa-apa yang kerja dalam aircon, dia bagi servis. Okay, so macam orang insurans kan, dia bagi servis kemahiran, expertise dia dalam financial literacy. Orang insurans mestilah ada financial literacy yang baik kan. So, servis financial literacy dia tu, servis kemahiran kewangan dia yang tinggi tu, itulah kerja dia. Okay, sama juga macam lecturer. Okay, disebabkan knowledge yang lecturer tu ada, expertise dalam memahamkan orang lain. Okay, so kita guna servis lecturer tu bercakap tu, itulah kerja lecturer tu. Okay, bagi share ilmu dia dan expertise dia dalam memudahkan fahamkan orang lain. So, ingat je, sektor dalam ekonomi ada 3. Yang pertama, sektor utama ialah bahan mentah. Sektor kedua, kalau ada perkataan pembuatan dan pembinaan. Sektor ketiga ialah servis. Okay, anything yang perkhidmatan. Servis perkhidmatan, sektor ketiga. Okay, penanaman kelapa sawit dan pembinaan. Okay, penanaman ialah sektor pertama. Pembinaan ialah sektor kedua. Penanaman kelapa sawit sorry. Nombor 15. Okay. 15. Pembinaan rumah dan perusahaan. Okay, ni betul lah pembinaan. Okay, memang sektor kedua dan perusahaan. Okay, so mengusahakan. Ni pun betul. Okay, so jawapan dia B. Kenapa C salah? Sebab C perkhidmatan. Perkhidmatan ialah hotel, sektor ketiga. Kenapa D salah? Perkhidmatan, sektor ketiga. Perlumbungan, sektor pertama. So B je yang dua-dua. Sektor kedua. Next, 16, dia tanya pasal jenis pendapatan. So, jenis pendapatan ada 2 bahagian tau. Okay, jenis pendapatan ataupun ekonomi selalu dia punya simbol ialah Y. Okay, Y itu ialah pendapatan. So, pendapatan ada 2, produktif dengan tak produktif. Okay. So, produktif ni kena hard earn money. Our hard earn money. Hard earn money. Maksudnya kena work hard baru dapat duit. Okay. So, dia ada 5 lah. Tanah. Kalau ada tanah, baru dapat sewa. Kalau ada tanah buruh. Kalau ada buruh, baru dapat upah. Kalau ada modal, baru dapat faedah. Kalau ada usahawan,
usahawan baru dapat untung. Dan last sekali, kalau ada saham baru dapat dividen. Okay. So, produktif ni ialah kena jadi produktif. Okay, kena kerja dulu. Hard earn money. So, kalau kena work hard, okay, kalau ada tanah baru dapat sewa. Kalau buruh bagi tenaga fizikal dan mental baru dapat upah. Kalau modal baru dapat faedah. Kalau usahawan gabung dan selaraskan faktor pengeluaran baru dapat untung. And then kalau main saham baru dapat dividen. Okay. Manakala untuk pendapatan tidak produktif, maksudnya goyang kaki duit masuk. Goyang kaki duit masuk. Apa maksud goyang kaki duit masuk? Nama dia kita panggil bayaran pindahan. Okay. Bayaran pindahan tu macam mana? Contohnya kerajaan bagi pencen dekat pensioners. Contohnya kerajaan bagi pencen dekat orang dah retired kan. Contoh lain kerajaan bagi contoh lain kerajaan bagi scholarship. Contoh lain bayaran pindahan ni goyang kaki duit masuk, duit belanja parents bagi. So ni semua yang duit bayaran pindahan. Tak produktif ni maksudnya dia tak sumbang apa-apa pun dalam ekonomi. Tak sumbang apa-apa dalam ekonomi. Okay. Maksudnya macam orang dapat duit belanja daripada parents. Okay, contohlah kita kan. Kita pergi sekolah. Okay, saya pergi uni lah. Okay, korang pergi sekolah kan. Korang dapat duit belanja daripada parents. So, bila parents korang kasih duit belanja, korang tak boleh buat apa-apa kan. Bukannya korang kena kemas rumah baru dapat duit belanja. Bukannya korang kena bekerja part time baru dapat duit belanja. Parents korang mesti bagi duit belanja setiap pagi kan, untuk belanja kat kantin. So konsep dia, korang tak sumbang apa-apa pun dalam ekonomi. Korang bukannya malam-malam buat burger baru dapat duit. Bukannya kena kerja part time baru dapat duit. Okay, duit belanja tu memang parents akan bagi setiap hari pergi sekolah. So itulah maksudnya, korang tak sumbang apa-apa dalam ekonomi, tapi korang dapat duit. So duit belanja yang korang dapat tu, ekonomi panggil dia sebagai bayaran pindahan. Bayaran pindahan tu considered dalam pendapatan tidak produktif. Okay, goyang kaki je duit masuk. Korang tengah tengok Netflix pun dapat duit daripada parents. Macam tu lah ibaratnya. Okay, so berbalik kepada soalan, apa jenis pendapatan produktif? Okay, so ni dia tanya pasal pendapatan produktif. Ada 5 lah. Upah, sewa, untung. Kejap. So pendapatan produktif ialah apa yang dapat. Pendapatan produktif ada 5. Okay, our hard earned money, daripada tanah dapat sewa, buruh dapat upah, modal dapat faedah, usahawan dapat untung, and then lagi satu dapat dividen daripada saham. Okay, so ni 5 jenis pendapatan produktif. Okay, so jom baca. Seorang pesara tentera. Pesara tentera maksudnya dia dapat pencen. Pesara, so dapat pencen lah. Pencen dalam bayaran pindahan. Bayaran pindahan tu produktif ke tak? Dia tak produktif. Okay. So yang kedua, isteri bekerja sebagai jurawat. Okay, so bila bekerja, okay, maksudnya buruh dapat upah. Mengusahakan maksudnya usahawan mengusahakan, so dapat untung. Last sekali, menerima pulangan daripada orang yang menggunakan tanah miliknya. So siapa yang guna tanah akan dapat return dia ialah sewa. So soalan tanya apa pendapatan produktif. So pendapatan produktif daripada 5 benda ni je. Sewa, upah, faedah, untung dan dividen. Okay, so tengok soalan kan. Yang pertama dia kata dapat pencen. Tapi pencen produktif ke? Tak kan. So IV salah lah. So yang ada IV confirm salah, yang ada IV confirm salah. B confirm salah, D confirm salah. Upah daripada kerja jururawat, betul. And then mengusahakan ladang harum manis. So dapat untung. Tapi sekejap. Mengusahakan ladang harum manis. Nombor 16 kan, pendapatan produktif.
menerima pelanggan daripada mereka sewa dengan untung pun. Upah pun, ya, isteri bekerja sebagai jururawat. Oh sorry, ini isteri dia. Dia nak minta Encik Remy kan. Encik Remy bukan isterinya. So isteri bekerja sebagai jururawat. Tapi ni isteri dia. So upah tu untuk isteri dia. Sekarang nak tengok Encik Remy. So first salah lah. So jawapan dia ni. Okay, Encik Remy terima sewa dan untung. 17. Perbelanjaan dan potongan wajib Puan Syasha bagi tempoh 1 bulan. Okay. So ni senang je. Dia suruh kira potongan wajib. Okay. So pendapatan boleh guna. Ni dalam bab 3 form 4. Okay. Pendapatan boleh guna ialah pendapatan boleh guna ialah pendapatan tolak potongan wajib. Okay. Potongan wajib korang pilih selama ni ingat ada 4 je. KWSP, Perkeso, Cukai Pendapatan Individu dan KWSP, Perkeso, Cukai Pendapatan Individu dan Zakat. Okey. So, pendapatan boleh guna ialah pendapatan tolak potongan wajib. Potongan wajib pula ada 4 ni. KWSP, Perkeso, Cukai Pendapatan Individu dan Zakat. Okey, so soalan minta berapa jumlah potongan wajib. So potongan wajib ada 4 benda je. Zakat yes, KWSP yes, sewa rumah bukan, cukai pendapatan yes. So potongan wajib ada 4. Apa potongan wajib ada 4? Zakat, zakat, KWSP, Perkeso, cukai pendapatan individu. So zakat potongan wajib, KWSP potongan wajib, cukai pendapatan pun potongan wajib. Sewa rumah ialah pendapatan produktif. So tak dikira lah. Okay, sewa rumah tu pendapatan produktif. So padam. Insurans ni ialah perbelanjaan penggunaan. Perbelanjaan penggunaan ni maksudnya duit yang orang belanjakan. Bila orang dah dapat pendapatan boleh guna, orang akan membelanjakan ikut perbelanjaan penggunaan. So ada 3 jenis cara orang belanjakan. Yang pertama, orang akan beli barang tahan lama. Apa tu barang tahan lama? Barang tu contohnya beli barang-barang perkilangan lah. Beli aircon, beli lampu. Okay, barang tahan lama. Beli fridge. Apa-apa yang barang perkilangan. Yang kedua, orang akan spend dengan cara barang tak tahan lama. So, barang tak tahan lama. Barang tak tahan lama ialah makanan. Makanan, minuman. Okay, yang ketiga ialah perkhidmatan. Okay, so ni cara orang spend duit. Lepas orang dah dapat pendapatan boleh guna. Okay, macam nak dapat pendapatan boleh guna? Pendapatan boleh guna ialah pendapatan tolak potongan wajib. Okay, so perbelanjaan penggunaan ialah dekat barang tahan lama, barang tak tahan lama dan perkhidmatan. So, insurans perkhidmatan. Okay. Okay, so jom kira. So, insurans ni ialah perbelanjaan penggunaan. So, tak dikira lah dalam potongan wajib. So, just tambah ni. 150, 200 dan 55. Berapa 2, 3, 3,5, 3,5, 405 isn't it? 05. Okay. So, ni jawapannya. 18. Pilih pernyataan yang tepat. Okay. So, keperluan. Dalam ekonomi ada 3 je. Makanan, tempat tinggal dan pakaian. Okay. So, pelbagai pilihan barang terhad. Kalau kehendak, pilihan barang dia ni terbalik lah. Kalau pilihan barang banyak tu kehendak, pilihan barang sikit tu keperluan. So, ni terbalik. C, untuk meneruskan hidup atau selesai hidup. Yes, betul. Ni akan menentukan taraf hidup. Okay. Banyak barang pengganti tak. Barang keperluan dia ada sikit je barang pengganti. Sebab dia tak anjal. Tak anjal kan barang pengganti sikit. Okay. Okay, so 19. Perubahan corak perbelanjaan adalah disebabkan oleh. Okay, ni corak perbelanjaan. So, faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna dekat 3.3.5 muka surat 172. Okay, so please refer here.
corak perbelanjaan yang disebabkan oleh. Okey, bila Mac perbelanjaan 3,000. Bila April perbelanjaan 4,000. Maksudnya perbelanjaan naik. So kenapa perbelanjaan naik? So dia ada 5 faktor. Yang pertama disebabkan oleh pendapatan. So kalau pendapatan naik, apa jadi kat perbelanjaan? Perbelanjaan pun naik lah. Kalau gaji kita naik, kita akan shopping lagi banyak kan? So nombor 2 disebabkan harga. So kalau harga barang makin mahal, perbelanjaan akan jadi lagi tinggi lah kan? Harga barang meningkat, permintaan melebihi penawaran. Barang akan menurun apabila sekejap So kalau perbelanjaan, peningkatan harga akan menedaskan kemampuan pengguna. Peningkatan harga menyebabkan penurunan ringgit Malaysia. Kalau harga tinggi, perbelanjaan tinggi lah kan? Betul tak? Harga tinggi, harga mahal. So perbelanjaan tinggi sebab kos sara hidup meningkat. Saya rasa macam tu. Yang ketiga, pengiklanan. Okay, iklan. So kalau kita ada iklan, kita tengok marketing selalu, perbelanjaan akan meningkat. Sebab ni faktor pengiklanan dan pemasaran. Okay. Dan barang pengganti. Kalau barang pengganti banyak, perbelanjaan sikit. And then cita rasa dan segmen pasaran. Okay, so ni korang boleh refer page 172. Okay, apa yang menentukan corak perbelanjaan. So nombor 19, A dia kata bilangan barang pengganti bertambah. Salah. Kalau barang pengganti banyak, mestilah expenses kita turun. Tapi expenses kita naik. Okay, B, cukai pendapatan meningkat. Kalau cukai meningkat, cukai ni dia cerita dekat penentu permintaan. Okay, ni cerita kat penentu permintaan. Ni dekat bab 2 dulu. Okay, sekarang ni kita dah masuk bab 3 dah. Dalam wang bank dan pendapatan individu. So cukai ialah penentu permintaan. Sekarang kita nak tengok corak perbelanjaan. How people spend money. Okay. C, harga barang turun. So salah lah. Kalau harga barang turun, maksudnya barang murah. So mestilah kos sara hidup pun rendah. So bila kos sara hidup pun rendah, expenses kita sikit je lah. Sebab barang murah. Tapi jadual ni menunjukkan expenses kita bertambah. So mestilah sebab harga barang makin mahal. So jawapan dia D, cita rasa. Ni faktor kelima, cita rasa. Cita rasa yang bertambah. Okay, last untuk part 2, trial Perak. Input. Okay, nampak je perkataan input dah masuk bab 4. So bab 4 ialah pengeluaran. Apa yang utama? Yang utama dalam bab 4 ni, korang kena tahu pasal input, apa beza tetap dan berubah, kos tetap, kos berubah, kos marginal, hukum pulangan berkurangan, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. And then korang kena ingat externality juga. Okay. So sebelum pergi lebih jauh, kita tengok dulu soalan input. Okay. So input ada 2, input tetap dan input berubah. Input berubah, korang ingat je 2B. Apa tu 2B? Buruh bahan mentah. Okay, input berubah, buruh bahan mentah. 2B. So input tetap ni wujud pada output sifar. Maksudnya output sifar tu apa? Output tu ialah produk. Okay, kalau tak hasilkan produk pun still ada tetap ialah mesin dan kilang. Okay. Kalau berubah ialah 2B, buruh dan bahan mentah. Okay, so input tetap dia wujud pada output sifar. Maksudnya walaupun output tu ialah produk. Okay. Walaupun firma tu tak hasilkan apa-apa produk. Okay, contohlah time COVID. Time COVID kan tak ada kilang yang boleh beroperasi kan. So output sifar. Bila COVID output sifar, tak ada produk yang dihasilkan. However, mesin still ada, kilang still ada. Kita still kena bayar, firma still kena bayar installment machine, firma still kena bayar sewa kilang. So itulah maksudnya tetap. Walaupun production tak ada, walaupun tak hasilkan apa-apa produk, dia dah ada dah. Okay, bayar mesin, bayar sewa kilang ni dah ada dah. Walaupun tak hasilkan apa-apa produk, wujud pada output sifar. Kalau berubah, dia tak wujud pada output sifar. Okay, maksudnya tak wujud pada output sifar. Output tu kan ialah produk. So kalau tak hasilkan apa-apa produk,
So staff pun tak datang kerja. Sebab itulah time COVID kan. Time COVID kan tak ada kilang yang beroperasi. Okay, tak ada produk yang dihasilkan. So sebab itulah ramai orang tak ada kerja. Sebab input berubah ni hanya datang bila ada produk. Sekarang ni kalau output sifar, maksudnya firma tak nak buat apa-apa produk. Contohnya time COVID. Okay, time COVID tak boleh buat apa-apa produk. Tak ada kilang yang boleh buka. So sebab itulah buruh tak datang kerja. So bila buruh tak datang kerja, maksudnya buruh tak ada kerja. So pengangguran. So tu how to relate dengan real world lah. Okay. So input tetap wujud pada output sifar. And then pasal jangka masa juga kena tahu. Input tetap jangka masa both akan jadi input berubah kan. Okay. So dalam jangka masa panjang ni, input berubah ada dalam jangka masa panjang dan pendek. Dia ada dalam dua-dua. Kalau berubah, okay, maksudnya staff dengan buruh dengan bahan mentah, 2B ni, buruh dengan bahan mentah, dia ada dalam jangka masa panjang, dia ada dalam jangka masa pendek. Tapi input tetap, dia ada dalam jangka masa panjang je. Okay. So kalau korang tak faham jangka masa panjang, jangka masa pendek, terangkan sekarang lah, senang. Okay, so jangka masa panjang ni, cuba anggap jangka masa panjang ni macam 2 tahun. Contoh. Cuba anggap jangka masa pendek ni macam 2 minggu. So dalam microeconomics, dalam principles macroeconomics, kalau korang berminat nak sambung economics dekat uni, so dia ada immediate short run. Dalam kat uni kita panggil long run. Long run tu jangka masa panjang, long panjang, dengan short run. Short run tu ialah jangka masa pendek. So jangka masa pendek dalam tempoh dia ada immediate short run juga. So immediate short run tu lah yang 2 atau 3 minggu je. Okay, up to 3 minggu. Okay, so tu knowledge lah kalau korang nak sambung economics dekat uni. Okay, so kalau panjang, okay, dalam jangka masa panjang cuba anggap 2 tahun. Jangka masa pendek cuba anggap 2 minggu. Okay, so setakat tu Okay. So, tadi saya cakap dekat input tetap ni hanya ada dalam jangka masa panjang je kan. Okay. Maksudnya terbalik. Input tetap ni ada dalam jangka masa pendek je. Tapi kalau input berubah, dia ada dalam dua-dua. Input berubah dalam jangka masa panjang pun ada, dalam jangka masa pendek pun ada input berubah. Kalau tetap mesin dengan kilang, dalam jangka masa pendek je dia ada. Betul tak? Jangka masa pendek ada input berubah, ada input tetap. Jangka masa panjang ada input berubah je. Sebab semua benda dah boleh diubah. Yes. Okay. So tu another session. Another session lah. Okay. So okay, apa yang berkaitan dengan gambar di atas? Okay, so ni ialah input kan. Ni ialah mesin. So mesin ialah input berubah. Okay, mesin ialah mesin ialah input tetap. Pening. Okay, mesin ialah input tetap. Okay, so jom kita tengok input tetap. Apa ciri-ciri dia? Wujud pada tingkat pengeluaran sifar A. Betul lah. Tadi kan saya cakap input tetap iaitu mesin dan kilang, dia wujud pada output sifar. Maksudnya walaupun kilang tu tak hasilkan apa-apa produk, mesin ada, kilang ada. Tetap kena bayar sewa kilang, tetap kena bayar installment mesin. So kalau input tetap, contohnya mesin dan kilang input tetap, dia wujud pada output sifar. KB. Wujud dalam jangka masa panjang sahaja. So ni tengok, kan saya dah buat ni. Okay, yang saya bulatkan ni dalam jangka masa panjang. Okay, anggaplah dalam masa 2 tahun ada input berubah je. So kalau B ni dia kata wujud dalam jangka masa panjang sahaja, so input berubah lah. Salah. Gambar kan menunjukkan mesin kan input tetap. Okay, C kuantiti input berkadar langsung dengan keluaran. Okay, C pun salah sebab kuantiti input berkadar langsung dengan keluaran tu, yang C ni apa maksud dia? C ni dia nak kata kalau input berubah kan 2B kan, buruh dengan bahan mentah. Kalau buruh ramai, kalau ramai staff, produk pun banyak. Dia nak cakap macam tu. Okay, lagi satu B ialah bahan mentah kan.
Kalau bahan mentah banyak, produk pun banyak. Tu konsep dia. Kalau input berubah, input berubah, dia memang berkadar langsung. Yang sini dia kata input berubah berkadar langsung. Berkadar langsung tu maksudnya, kalau input berubah ada 2B. Buruh dengan bahan mentah. So kalau buruh dengan bahan mentah. So kalau buruh ramai, produk pun akan banyak. Kalau bahan mentah banyak, bahan mentah banyak, produk pun akan banyak. So sini untuk input berubah. Dia pun sama, dia kata pembayaran kat atas input ialah kos berubah. So mestilah daripada input berubah. Alright, so dah habis untuk part 2 trial Perak 2025. Thank you for watching. Bye, Assalamualaikum.